adalah di mana kita perlu menahan diri daripada lapar dan dahaga, dari terbitnya fajar sehingga terbenam matahari. Puasa adalah rukun Islam yang keempat dan kita sebagai umat Islam wajib mematuhinya. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, iaitu pada bulan puasa. Ia juga ada disebut dalam surah Al-Qad ayat pertama. Korang mesti pernah dengarkan tentang kisah Perang Badar Al-Kubra. Ia berlaku pada bulan puasa dan merupakan kemenangan pertama bagi Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Lepas puasa mesti raya kan? Raya adalah hari kemerdekaan buat umat Islam. Dekat sekolah, kita perlu hindari daripada mencarut, berkata kasar. Time rehat juga, kita boleh membaca Al-Quran untuk memenuhi masa yang daripada kita tak buat apa-apa. Biasanya ceramah tentang Ramadan, Ramadan, kuis Ramadan. Itu adalah salah satu aktiviti yang kita boleh buat pada bulan Ramadan. Bulan yang mengajar kita untuk tidak boros, bersedekah dan semestinya menahan lapar dan dahaga. Saya harap Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang bermakna buat saya.